Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan semua, kita akan adakan kem kilat beraja. Apa itu kilat beraja? Kilat beraja adalah petir, tuan semua. Nak beritahu ni kehebatan kem ni, kita bila sebut kilat beraja, petir. Jadi tuan semua, kita akan buat di mana? Kita akan buat di Hudas Heaven di Batang Kali. Hudas Heaven ni memang dah masyhur dah. Anak murid Ustaz semua dah tahu dah kecantikan, kehebatan Hudas Heaven ni. Dan juga tuan-tuan semua, ilmu ni Ustaz akan kongsi ada lebih kurang 3 ataupun 4 ilmu yang Ustaz akan kongsikan. Dan salah satu tuan semua ialah ilmu kebal. Kebal kulit ataupun kebal kaman, kebal irisan ataupun kebal tembakan ataupun kebal apa saja kebal dari segi rohani pun kebal, tuan semua Ustaz akan kongsikan kepada anda. Di samping itu juga Ustaz akan kongsikan beberapa amalan yang mana sehebat dengan nama itu kilat beraja itu petir, tuan semua, insya-Allah. Jadi kita akan buat 2 hari 1 malam, itu 16 dan 17 Ogos. Insya-Allah anda masuk pada 16 pukul 9 pagi anda daftar. Insya-Allah kita akan keluar pada 17 bulan pada jam 12 tengah hari. Memang anda akan seseronok bila anda berada di kem tersebut, yang mana perkongsian-perkongsian ada lebih ke 3 atau 4 ilmu yang memang anda belum pernah miliki tersebut. Tentang sekali ilmu kebal. Wanita boleh belajar, lelaki boleh belajar. Ialah wanita penting juga tuan semua. Yang mana Ustaz akan ajar tuan semua bagaimana ilmu tersebut anda tulis, anda boleh terapkan ilmu tersebut ke dalam badan sahabat-sahabat anda, insya-Allah. Jadi kalau boleh tuan-tuan semua daftar awal, kerana apa tuan semua, tempatnya memang terhad, Hudas Heaven terhad. Ustaz tak mau nanti tuan-tuan datang last minute tuan-tuan tak dapat tempat, maka tuan-tuan kena duduk kat luar. Ustaz tak macam tu. Kalau boleh daftar awal, insya-Allah kita akan bagi tempat yang terbaik untuk anda. Anda boleh buat, isteri boleh buat, anak cucu, tok nenek boleh buat semua, insya-Allah. Dan di situ ada pelbagai permainan yang kita boleh santai-santai untuk anda berehat, beristirahat. Sambil belajar kita beristirahat, insya-Allah. Okey, jangan lupa kilat beraja itu petir, ilmu petir yang Ustaz akan kongsikan kepada anda pada 16-17 Ogos, insya-Allah. Memang tuan akan puas hati. Tuan akan nampak apa yang Ustaz akan kongsi kepada anda. Memang tuan akan angkat ibu jari. Ilmu tersebut jarang-jarang Ustaz bagi pada orang lain. Okey, insya-Allah. Jumpa pada 16-17 Ogos dalam kem kilat beraja di Hudas Heaven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.